Halo, apa khabar? Assalamualaikum. Saya Kuah daripada Best Swing Solution. Hari ini saya buat video pendek ni sebab dah lama tak buat YouTube. So, saya nak berterima kasih dengan saya punya customer lah yang selalu trust kepada Best Swing. So, hari ini sempena ada beberapa shipment yang saya kena pack. So, setiap satu saya akan buat pre-delivery, pra-delivery. Okay, check. So, masa saya buat pra-delivery check, apa benda yang saya buat actually. So, kesemuanya saya harus check. Lebih-lebih lagi kepada customer yang dia beli barang ni pergi ke East Malaysia. So, untuk River 2 Pro ni, okay, setiap satu ataupun apa-apa saja power station, okay, apa-apa saja power station, yang baru ke, yang lama ke, kalau yang nak di-dry, nak di-pack dan customer tidak datang ke Best Swing, saya perlu buat checking dulu sebelum saya nak hantar lah. So, untuk penjagaan tu, saya selalu ada nak bagi tahu sedikit tips lah. Jadi tips itu saya buat di dalam nota ini dan saya letak di dalam kotak ni dan hantar sekali supaya customer dia boleh dapat baca dan kemas balik apa ataupun sudah lama dia lupa macam mana nak buat penjagaan. Okey, daripada experience saya sebagai technician yang repair River 2 Pro ataupun apa-apa EcoFlow punya produk. So saya dapati informasi yang lebih di mana saya harus sampaikan kepada customer lah. Walaupun ada juga customer yang bukan daripada Best Swing, dia beli tapi dia mempunyai masalah. So dia nak hantar kepada saya untuk buat penyelenggaraan. Saya juga akan cuba bantu tapi ikut kepada kemampuan saya lah. Okay, so come. So yang penting untuk setiap satu mesin yang saya cerita adalah untuk charging speed lah. Selalu saya akan letakkan charging speed yang saya rasa optimization yang diberitahu oleh factory, di mana slow charge tu untuk kali pertama nak charge naik ke atas adalah yang paling penting dan paling disesuaikan. Kalau anda punya charging speed secara maksimum adalah 860, 870 untuk River 2 Pro, haruslah kita charge semasa kita buat maintenance ataupun kita charge pada kali yang pertama, kita gunakan slow charge lebih kurang dalam setengah ataupun 350 watt. Okey, untuk dia naikkan. Kalau power station kita nak pakai lama, kita ada peluang untuk slow charge, sila gunakan slow charge. Kalau ada customer yang perlukan fast charge di mana masa tu sangat suntuk, sila gunakan fast charge, ya, iaitu you boleh pulas ataupun adjust daripada aplikasi anda, daripada phone punya apps lah. So di dalam nota ini kita ada instruction ataupun guide lah macam mana nak you install you punya apps. Lepas tu apa benda untuk pengecas speed, macam mana nak adjust, dan also tatapan masa untuk henti device time out. Okay, itu ramai customer yang beli online dan barang dia dah rosak yang dihantar ke EcoFlow Malaysia ataupun official store ke apa ke. So dia akan macam mana pun, saya kadang-kadang akan terima barang itu, dan saya dapati daripada experience saya ada ramai yang dia tidak ada setting device timer itu untuk rehatkan power stationnya. Dia akan set never. Everything is never over here. So ini menjadikan power stationnya tidak ada chance untuk berehat sekiranya dia tidak sengaja. Okay, dia tidak ada tutup. So yang ini adalah timer di mana mesin itu sekiranya kalau kita dah turn on dan kipas kita dah stop tapi kita tak ada tutup ni. Okay, so ini adalah disarankan oleh saya untuk tatapan masa untuk nak device time up ni kurangkan daripada macam 1 jam ataupun setengah jam sahaja. So yang last part ni nota yang untuk penyelenggaraan yang berkala antara 3 sampai 6 bulan ini adalah sangat penting. Sekiranya anda nak power station anda tahan lama, so sila gunakan slow charge dan discharge, and fast charge balik itu tidak begitu baik semasa anda buat penyelenggaraan. Okey, so saya rasa saya akan buat
informasi video yang lebih detail lagi. Hari ini saya cuma nak buat checking untuk customer lebih-lebih lagi yang nak hantar ke East Malaysia. So saya kena check dengan betul. Okay. So terima kasih kepada customer yang support Kuah dengan Joanne daripada Best Wing Solution, dan percaya kepada kami yang kami akan cuba sedaya upaya untuk membantu anda sekiranya masa depan produk anda ada masalah. Boleh kontak kami, phone kami senang dapat di Google, Best Wing Solution, ataupun sekarang saya lebih kepada Best Wing EcoFlow. Okay, so sekian saja, terima kasih banyak dan Waalaikumsalam. Okay.